Assalamualaikum kesayangan Kak KM. Hari ni kita nak buat kari udang. Kita nak letak terung yang kita dah goreng. Okey, so kita nak tumis ni bawang putih, bawang merah, halia sikit. Masukkan mana kita nak letak juga halba campur sikit. Jangan lupa asam pedas. Buat asam pedas sikit. Okey, ni bahan-bahan untuk kita nak buat kari. Santan. Santan jangan lupa ya. Okay, kita nak panaskan kuali ni dan kita nak start menumis dah sekarang, okey? Okey, kita nak gaulkan dulu dengan air. Kacaukan dulu. Ni kuali kita dah tengah terlalu panas gila macam ni. Jangan terus masuk bawang kau, jadi dia hangit. Okey, letakkan garam sikit. Itu adalah petua. Okey, ni bukan petua orang tua. Ini adalah petua orang-orang yang beribawa macam aku. Okey, pastikan first kali kita nak tumis bawang putih, bawang merah, halia. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Masukkan daun kari. Masukkan herba campur sikit je . Korang kalau tak pandai nak agak-agak, jangan nak main suka hati. Letak setengah sudu kecil sahaja. Okey, garingkan dia dulu. Cantik sangat dah tu dia. Cantik sangat dah tu garing dia tu. Letakkan rempah. Ni yang dekat sini jangan kau nak biar dia duduk sorang-sorang. Korang kena kautkan dia masuk sekali dalam kuali ni ya. Sebab dalam setiap dia ni ada korang punya rezeki. So jangan membazir walaupun kau dah kaya raya sangat dah ni. Kaya gila. Ya Allah, kaya. Buat juga jangan duduk membazir. Ya, berdosa ya membazir. Nampak tak macam mana cantik dia kita masakkan rempah dia ni. Ni maknanya betul-betul dah masak sekata. Dah cantik dah dia. Jangan lupa masukkan asam keping 1. Okey. Nampak ni udang galah. Ni bukan udang galah. Ni udang apa nama tak tahulah. Besar tapak tangan kekasih. Kekasih lama lah. Bukan kekasih sekarang. Sekarang mana ada dah apa-apa. Sekarang kita ni dia. Kita sehati sejiwa. Nak mampus ni seekor pun kenyang. Masuk semua udang-udang ni. Jangan lupa masukkan air panas. Masakkan dulu udang ni, baru kejap lagi last kita letak santan. Kita letak kita punya terung yang dah goreng ni. Okey. Cantik betul lah bau dia. Kau tahu tak cerita kari ni kenapa? Pukul 4 pagi Cinta Karissa terbangun. Aku tak tahu apa dia mimpi. Mengamuk nak kari sekarang. Pukul 4 pagi mana ada kari nak. Aku cakap kau. Aku buatlah kan dia mi hailam. Haram makan. Sebenarnya dia mi
Biar anak yang mimpi, jangan kita bermimpi di siang hari duit takkan datang bergolek. Tiba. Kita nak letak sikit ke santan sebab kari kita dah cukup pekat dah. Ni jangan tak ada Ni adalah syarat-syarat dia je. Macam dalam percintaan kau lah kan. Syaratnya kenapa? Ada good morning, ada good night. Benda tu kalau tak ada, boleh gaduh ya. Alright. Boleh masukkan kita punya cili padi ni. Jangan pecahkan, jadi pedas pula. Okay, ni siapa yang nak pedas, jadi dia pecah-pecahkan lah waktu dia. Macam rahsia lah. Walaupun kita dah tak berkawan, walaupun kita dah putus sahabat ke apa ke kan. Rahsia jangan pecah di mulut. Biar pecah di perut. Gitu. Letak garam Haji. Siap. Good. This is the real curry. Baiknya kakak. Pergi mana-mana mesti ada untuk adik. Sayang, tengok sayang. Kita nak gilang kahwin. Oh my god. Okley weh. Okley. Bye. Sayang, siap ada tali belakang. Terbaik. Boleh lah kita naik. Ni jet ski. This is for Ronya. Ya Allah kakak. Baiknya kak. Very awesome lah kakak. This is for Shayan Dada. Ya. Ya Allah. Suka purple sekarang. Kak terbaik kak. Oh my god. Try lah. Try sayang. Tolongkan. Dia kan ada kak yang baru tu. Kalau apa? Pink. Tapi bukan yang macam tu. Baby. Adik tak suka pink. Ya Allah. Faris ada ke tak? Dia punya tu. Ada ke tak yang warna biru tu? Fikir mak Akak memang tak ada yang tu. Baby, cek untuk abang. Mama suruh akak Ketat. cari. Sedapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Panas mampus cuma nak pegang. Nikmat sebenar adalah bila kau dah masak, panas-panas ni kau makan. Tak.